Apatah lagi ketua negara mana boleh memberi dan menerima hadiah. Sebab ia akan amount to corruption. Ia boleh membuka ruang dan membawa kepada rasuah. Nampaknya Walaun ni dah ketandusan idea dan modal. Hingga akhirnya dia terpaksa menunggang modal yang sama. Sebenarnya isu yang dia duk bawa hari ni, isu ni terjadi pada 2024. Yang di mana segala persoalan itu telah pun dijawab oleh YBM Fahmi Fadzil dan juga Perdana Menteri Malaysia. Isu ni terjadi pada 2024 lagi, yang di mana PMX bersama dengan delegasi kerajaan buat lawatan rasmi ke beberapa buah negara termasuklah China, Brazil, Peru. Apa yang disebut oleh YBM Fahmi Fadzil? Kalau kerajaan ambil langkah guna pesawat yang sedia ada, kos keseluruhan nak pergi ke beberapa buah negara ini sekitar 2.5 juta ringgit. Jadi kerajaan ambil pendekatan yang berbeza. Yang mana kerajaan terbang bersama dengan wakil-wakil syarikat dan menyewa pesawat khas daripada Malaysia Airlines, pesawat A350, kos keseluruhan untuk sewa pesawat tu sekitar 6.1 juta ringgit. Yang PMX sebut 70 hingga 80% yang ditanggung oleh pihak syarikat itu bukan pihak syarikat tanggung Perdana Menteri dan delegasi kerajaan. Tetapi mereka tanggung kos mereka naik pesawat yang sama. Sebaliknya, pihak kerajaan menanggung kos penerbangan PMX bersama dengan delegasi kerajaan. Seluruhannya bernilai 1.6 juta ringgit. Kalau guna pesawat yang sedia ada, kerajaan kena keluarkan 2.5 juta. Tetapi dah berlaku penjimatan kat situ sebanyak 900 ribu ringgit. Korang faham tak kat sini? Dalam satu pesawat, ada delegasi kerajaan, Perdana Menteri dan ada juga wakil-wakil daripada syarikat. Harga pesawat tu 6.1 juta ringgit untuk terbang ke beberapa buah negara. Pihak syarikat ni, dia keluarkan kos sebanyak 4 juta lebih. Tanggung penerbangan mereka. Pastinya akan ada lah pembangkang yang still nak persoal. Still nak kata kenapa syarikat kena tanggung kos. Korang kena faham yang mana ini adalah business trip untuk menandatangani ataupun memeterai JV ataupun perjanjian dengan mana-mana syarikat luar negara. Dan PMX ni dia pergi di atas kapasiti kerajaan untuk jadi pemudah cara dalam hubungan negara G2G. Contohnya Malaysia dengan Itali, Malaysia dengan Jerman, Malaysia dengan Vietnam. So PMX pergilah. Sebab itulah bila YBM Fahmi Fadzil jawab bagi perincian, dah tak keluar dah respon balas daripada upah ni. Sebab apa yang dia cakap walaupun dalam bentuk persoalan, tetapi ia hanyalah satu tuduhan yang tidak berasas. Kononnya dia nak katalah PMX ni cakap je pasal tata kelola tetapi tidak mengamalkan tata kelola yang baik. Sebenarnya apa yang dibuat itu menjimatkan wang negara.